kos kalau nak berniaga air balang dekat bazar? Pernah terfikir tak? Kita tak boleh eksperimen sebab tak ada balang besar. Kita belajar daripada video Mamak Food. Untuk buat satu balang air jagung susu, guna satu double iron, 6 tin susu pekat, sedikit pewarna merah, ais batu 1 pack, susu cair 5 tin, aiskrim vanila 1 tub, krim corn, jagung dalam tin ada 3. Untuk satu balang ni, estimation cost adalah RM59 untuk buat satu air. Berapa pula kos kalau nak set up 6 balang air dekat bazar? Jom kita breakdown. Untuk kos permulaan, 6 balang air RM624. Meja, kanopi, banner, cooler box kita bajet RM590. Cawan dan juga straw letaklah 5,000 pieces dulu bersamaan dengan RM2,000. Barang lain macam senduk, bekas, plastik kita bajetkan RM80. Total up kos permulaan untuk set up satu stall ni adalah RM3,294. Ini hanya anggaran. Breakdown dia punya kos harian. Satu balang air katalah RM59 kos. Kalau 6 balang air, RM354. Untuk sewa tapak, ais tambahan, gaji helper, RM170. Untuk straw dan cawan, kita bajetkan RM187. Untuk jualan pula, satu cawan tu standard RM4. Kalau dapat habiskan satu hari 6 balang ni, potensi jualan adalah RM1,872. Untung harian pula adalah RM1,160. Kalau konsisten untuk berniaga 26 hari, total untung bersih yang boleh generate adalah RM30,160 daripada jualan 6 balang air. Kita pun tahu saingan jual air kat bazar ni memang sangat sengit. Jarang kita nampak stall-stall yang boleh habiskan air tu 100%. Jadi untuk stand out dengan kedai-kedai lain yang jual air juga, memang kena ada preparation, planning, branding dan juga marketing. Nampak macam senang, untung besar. Cuba dulu guys. Tak senang berniaga air ni. Semua berniaga lah tak senang. Saya dulu pun pernah juga cuba berniaga air ni. Lepas 30 hari, balik modal je. Profit gaib, tapi itulah experience.